Oke guys, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita berada di dusun durian sahabat. Kali ini kita sangat bertuah juga sahabat, dapat lihat dusun durian nih. Besar sekali sahabat. Kalau ini berbuah memang banyak nih sahabat. Kali ini kami berdua jalan-jalan pergi dusun buah sahabat saya sini. Jadi oke, kita lihat dulu apa perkembangannya sahabat. Oke guys, inilah pokok durian. Sosok durian nih sahabat. Sebelah sini, di atas sana sahabat, banyak terdapat buah durian. Buah durian sahabat, kita zoom sedikit. Nampak penampakan buah durian. Adalah tidak apa banyak nih sahabat, tapi banyak sekali nih sahabat durian di sini. Kita boleh lihat di sebelah sini pun ada. Tinggi-tinggi sahabat. Durian. Tapi kurang jelas durian kita ini sahabat. Di sebelah sini pun ada juga sahabat. Ini. Boleh tahan juga lah tahun ini sahabat, buah durian. Yes. Boleh nampak di sana. Adalah buah durian tahun ini. Jadi kita jalan-jalan dulu sahabat. Lihat kosan ini pun belum lagi nak dibersihkannya sahabat, lagi bersama samun. Pokok banyak nih sahabat di atas sana. Aduh, durian kita nih sahabat. Inilah durian kampung Riih sahabat. Tapi belum jatuh lagi sahabat. Ini kosan. Ini kebun sahabat saya ini. Waktu ini kami lagi cari-cari. Banyak ini sahabat. Tapi bolehlah tahun ini sahabat, dia setiap satu pokok memang ada menghasilkan buah dia sahabat. Tidak seperti tahun yang lepas, satu pokok ada 1 biji 2 biji, kadang-kadang tidak ada. Dan tahun ini alhamdulillah ada semua sahabat. Inilah dusun durian sini. Oke guys, kita nak ronda dulu. Oke guys, kita ronda-ronda. Ada jatuh satu sahabat. Durian nih. Ada durian satu. Kita tengok dulu lah. Kita tengok isi dia sahabat. Tengok. Ini durian pertama jatuh nih sahabat. Nampak tak? Ini tak. Itu begitu namanya. Tenteng, mak.
mebet. Belum bagus lagi sahabat. Ini kalau durian yang jatuh pertama dia tidak apa bagus. Nah, kalau durian yang sudah jatuh 1 minggu, ini minggu pertama nih. Nah, jadi kalau minggu kedua dia akan jadi bagus nih sahabat. Ini kami bilang durian lagi mebet, masak tidak berapa bagus. Kita tunggu lagi dalam 1 minggu lagi. Bagus sudah jatuh sahabat. Ini pun ada juga sahabat. Durian ini yang paling dulu masak sahabat. Ada satu pokok sini dan di sebelah sana pun ada 2 pokok sebelah sini. Banyak nih sahabat. Oke guys, kita jalan-jalan lagi. Oke guys, sekarang nih kita cari limau dulu sahabat. Pokok limau. Ini sahabat. Goyang saja. Goyang. Aduh, cilaka semut nih. Nah, ini dah. Ada satu sahabat. Jadilah. Tidak mau jatuh dia sahabat. Satu biji. Mau apa? Banyak lagi buah dia sahabat. Oke guys. Limau. Inilah keadaan kita di kebun nih sahabat. Ini satu rumah kebun. Kita ambil satu biji limau saja sahabat. Limau. Inilah. Oke guys, perjalanan kita diteruskan dan kali ini kita dapat lihat pokok belian sahabat. Nih pokok belian. Di hadapan saya nih. Itu adalah pokok belian. Apa ya? Tidak apa. Ini dinamakan pokok belian. Jarang lah kami orang sini tanam nih sahabat. Ini sudah lebih 10 tahun lah ini sahabat. Mau dekat nak belasan tahun nih. Kadang sampai 40 tahun baru dia besar nih sahabat. Inilah pokok belian. Belian. Nah, inilah belian sahabat. Nah, inilah rupa-rupa daunnya sahabat. Daun pokok belian. Belian pun ada banyak jenis juga sahabat. Oke guys, kita berehat sebentar di bawah pokok belian nih sahabat. Dan kali ini kami berdua nak
pergi ke sungai lagi sahabat. Dan kali ini tadi kami pergi ke dusun durian. Jadi itulah, kalau ada buah di bulan hadapan lah, mungkin dia jatuh sahabat. Banyak kali ini buah. Dan kami nak meneruskan lagi perjalanan kami pergi ke anak sungai sahabat. Kami nak camping dulu. Ini pun sudah berpeluh. Dan kepada anda semua yang support channel saya ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan prasap, tunggu di video seterusnya. Bye bye. Pokok belian.